Hello everyone, welcome to Slay the World, Bombas and Manja. Now we are good to be there for the photo shoot Mrs. of Malaysia, and also we with the founder of Mrs. of Malaysia, and also the founder of Prestigious Event Management, and also the Mrs. National World 2023, none other than Ayu Omar. How are you, Gojar? I'm good. Thank you, Raul. All right, so maybe you can tell us right now what's going on right now in this photo shoot. All right. So basically, right now we are doing a photo shoot for preparation for Mrs. of Malaysia 2026, which is we do a photo shoot with all the winners. All right. Wow. For promoting and also for the marketing for Mrs. of Malaysia 2026. Yeah. Wow, oh my God, that's so wonderful. I heard that they have a Mrs. of Malaysia slash Borneo, right? Yes, That's so correct. wonderful. All right, so maybe we can start from the Mrs. National Universe that will be held in December in Thailand. So, what kind of preparation that you already did for this time around? All right. So for this year, Mrs. National Universe will be held in Hua Hin, Thailand, which is on 7 December until 11. Okay, for this year, from Mrs. of Malaysia, we will send Presena, our queen for Mrs. National Universe 2025, to compete at Hua Hin, Bangkok. So all the preparation now is like 70%. Wow. So another 30%, which is for the pageant week attire and also for the final itself. Yeah. That's so wonderful. I can't wait to see how Presina progress for her to compete in the Mrs. National Universe on this December, represent our beloved country, Malaysia. Okay, so sekarang ni kita nak bertanya. Okay, tadi kita dah bertanya mengenai progression Presina ke Mrs. National Universe. Sekarang ni kita nak bertanya pula. Okay, macam mana dari segi placement ataupun nak secure untuk kemenangan, sebab kita tengok berapa tahun yang lalu daripada 2023, 2024, edisi 2024, semuanya membawa pulangan yang menarik, yang bagus, yang hebat untuk Malaysia. So macam mana pula untuk Prasina? Okay, macam kita tahulah pada tahun 2023 saya memenangi main title juga untuk Mrs. National World 2023, and then last year Parvin menang untuk second runner up Mrs. National Universe, masih lagi dalam kategori main title. So for this year kita target untuk membawa pulang main crown, iaitu Mrs. National Universe. So sebab tu dari segi preparation Ayu amat menitik beratkan dari segi penampilan. Sebab macam kita tahu Mrs. National Universe dia memandang beauty at first. Wow. Alright, and then we come with the brain. Alright, and then how you carry yourself during the pageant week. So sebab Ayu dah melalui fasa tersebut, so Ayu harap dengan preparation yang kita dah buat di Malaysia untuk 2-3 bulan ni membolehkan atau melayakkan Presina untuk mendapat title Mrs. National Universe tersebut. Wow. I do believe that she are totally ready for the main title of Mrs. National Universe that will be held in December in Thailand. Alright, okay, next question. Oh my God, congratulations once again. The establishment of Mrs. of Malaysia slash Borneo for 2026. That will be in June, right? That's wonderful. Alright, so maybe you can share with us who organized this organization for Mrs. of Malaysia slash Borneo, and also when this event will be held. Alright. Okay, so untuk Mrs. of Malaysia Borneo, macam sekarang ni dikendalikan oleh director beliau iaitu Annie Sharon, atau lebih dikenali sebagai Mami Sharon. Okay, kerana kita tengok ada ramai peserta daripada Borneo, especially Sabah dan Sarawak, yang ingin turut serta dalam pencarian Mrs. of Malaysia 2026. Tapi disebabkan kekangan tempat, so dekat sinilah bermulanya perbincangan antara saya dan juga Mami Sharon untuk membuat kolaborasi yang mana untuk Mrs. of Malaysia dan juga Mrs. of Malaysia Borneo akan berjalan serentak. Cuma Mrs. of Malaysia Borneo malam final mereka pada 6 Jun 2026, dan selepas seminggu ataupun 2 minggu baru akan datang ke Kuala Lumpur untuk compete bersama peserta yang lain. Maksudnya winner di sana dah menang dan baru akan compete dengan peserta lain di KL ni. Ya. So maksudnya akan ada saingan yang hebat dari
bumi Borneo orang kata Yes, for correct. this year. Hmm. So kita tahu yang kalau Sabah dan Sarawak akan hantar yang very quality. Ya. Kan? Okay, so macam mana pula in term of Mrs. of Malaysia itu sendiri, peserta-peserta dari Semenanjung, apa yang anda nak bawakan for this time? Nak compete ni dengan Borneo? Gitu. Okay, so macam untuk peserta-peserta Semenanjung, kita nak mencari yang betul-betul wanita yang boleh commit. Okay, yang paling penting boleh commit dan juga boleh menjadi inspirasi kepada wanita lain di luar sana. Kerana kalau kita tengok sekarang ni, kes untuk perceraian tu semakin tinggi. Maksudnya ramai ibu tunggal yang di luar sana yang tengah struggle, Rauf. Okay, so kita nak support mereka dari segi moral, okay, untuk diorang bounce back, untuk on track supaya mereka sukses dan juga maju ke depan untuk membesarkan anak dan juga career mereka sendiri. Menarik daripada anda. Okay, so last question. Apakah harapan atau your hope for Mrs. of Malaysia and also Mrs. National Universe for Prasina and also Mrs. of Malaysia / Borneo 2026? Okay. First of all, harapan saya untuk Prasina, semoga dia dapat memberikan yang terbaik bukan sahaja untuk diri dia tetapi untuk negara kita, Malaysia. Okay, so dah cuba dan dah buat yang terbaik untuk support dari segi pemakaian dan juga task-task untuk sepanjang pageant week tersebut. So, I believe dengan preparation yang kita dah berikan, dia boleh deliver yang terbaik dan yang lain semua terpulang kepada organizer Mrs. National Universe. Dan seterusnya untuk Mrs. of Malaysia Borneo dan juga untuk Mrs. of Malaysia 2026, harapan saya sangat tinggi kerana kalau kita tengok pada edisi 2025 ni sangat orang kata menakjubkan dan juga berjaya event tersebut untuk melahirkan wanita-wanita yang memberi inspirasi kepada wanita yang lain. So untuk peserta-peserta tahun depan, saya mengharapkan peserta yang berkualiti, yang boleh memberi komitmen dan juga berdisiplin selain daripada kecantikan semata-mata. Itulah harapan daripada organizer untuk Mrs. of Malaysia dan juga merupakan National Director untuk Mrs. National Universe. Semoga maju jaya di masa akan datang di bawah prestigious event management under Miss Ayu Omar. So again and best of luck. Bye-bye.